itu juga salah satu daripada seni khot di atas wala ghaliba illallah. Okey, setiap tempat ni semua dipenuhi dengan ayat wala ghaliba illallah yang bermaksud tiada penguasa melainkan Allah. Dan raja mereka yang pertama diberi gelaran Al-Ghalib Billah, iaitu raja yang menguasai wilayah ataupun yang menguasai satu kawasan. Sebab itulah emblem itu wala ghaliba illallah. Dua, tiga. Ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Patik rasa gembira sangat-sangat berjaya masuk ke dalam Komaris Palace ni. Ya, Beta pun berbangga dengan kedatangan tuan hamba ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita sedang memasuki kawasan singgahsana bagi keluarga Bani Nasr yang berada dalam era kegemilangan mereka pada abad ke-14. Ya. Asalnya tempat ni adalah kalau anda tengok penuh dengan ukiran daripada bawah sampai ke atas, dan ini adalah satu yang menakjubkan di mana untuk menunjukkan kepada kuasa Kristian pada waktu itu bahawa kerajaan Bani Nasr adalah kerajaan yang kuat, kerajaan yang kaya, kerajaan yang mampu untuk dari sudut kewangan, dari sudut ketenteraan dan sebagainya. Kalau anda tengok atas seperti seolah-olah seperti angkasa, seperti angkasa raya, anda boleh tengok. Dan ini adalah tempat di mana Sultan bertemu dengan pembesar-pembesar daripada kerajaan-kerajaan yang lain, dan juga tempat perbincangan sesama mereka lah. Okey, nampak ada bilik-bilik bilik-bilik ni di mana mereka untuk bersama-sama bermesyuarat. Masya-Allah. Kalau anda tengok pada perkataan di kata tiang ini, antara tempat-tempat untuk mereka duduk di sini adalah ayat yang mana disebut Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Syukur kepada Allah atas nikmat Islam. Kat sini ada ayat tu diukir, di sini pun sama. Mungkin setiap satu tempat tu mempunyai perkataan yang berbeza. Okey, kita boleh tengok sebelah ni pula Okey, atas tu tulisan selepas wala ghaliba illallah An-Nasrullah li Maulana Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ni antara pemerintah lah Sultan Bani Nasr. Kita masuk satu tempat yang lebih cantik daripada tadi. Inilah dia Bahwi As-Siba. Masya Allah, Bahwi As-Siba, kolam singa, air atas. Masya Allah. Okey tuan-tuan, As-Sultan Abdullah, nama Sultan
Itu dia Bahawi Sibak. Dah boleh lihat cantik sana sini. Cantik sekali, Masya Allah. Inilah dia pemandangan yang indah Bahawi Sibak. Masya Allah. Ni kalau ada siang ni cahaya dia bergemerlapan ni, cahaya dia kalau ada ni ke atas ni. Ya Rabbi, ingatkan hamba. Cantik ni tuan-tuan. Tuan tengok, kalau cahaya dia berkilauan, terpancar cahaya-cahaya cantik. Hebatlah. Ni antara bilik mereka belajar, bilik macam untuk belajar Al-Quran, belajar agama. So bilik-bilik ni khas untuk mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka. Ada tengok the water flow go there. Yeah. Arah Kaabah untuk surau ini. Betul tak? Ya. Menghala kiblat tengok sebelah ni. Inilah dia. Menghala ke Kaabah. Maknanya di ruang solat. Saya ingat belajar Al-Quran ke, study ke, kat sinilah tempat mereka, keluarga. Dan sambil-sambil tu dia orang boleh menikmati keindahan Al-Bayazin, the Muslim Quarter. Itu tempat orang-orang Islam. Pening jap. Okay, di sini masih ada lagi ruang-ruang istana. Saya rasa ini kemungkinan tempat anak-anak perempuan daripada raja-raja lah duduk kawasan ni kan. Saya rasa ni untuk hall rumah dia. hall rumah dia lah. Untuk hall rumah lagi kat sini. Masuk ke dalam, mungkin ada bilik-bilik lah dalam. Yes, cantik ni. Okay. Leopoldo Torre Balbas. Dia inilah yang mempertahankan untuk dibaharukan, dijaga, tidak teruk kan. Ini tuan-tuan, ini akan terkejut, anda akan melihat pemandangan Muslim Quarter ataupun perkampungan Muslim yang dikenali sebagai Al-Bayazin. Di sini kita akan nampak Masjid Mayor. Mana putih tu? Mezquita Mayor de Granada. Ya, tu dia. Dia punya view datang sini tengok sini cantik. That one. Selepas 500 tahun tidak berkumandang azan, akhirnya Ada azan seorang berkumandang. Seorang hamba Allah lawan juga untuk buka masjid situ. Betul, untuk akhirnya dia dapatkan. dapat juga kebenaran. After 20 tahun Baru dia dapat tanah tersebut yang betul-betul berdepan dengan Al-Hamra. Subhanallah. Itulah hebat hidayah Allah telah sampai di bumi Al-Hamra.
Seperti lagu orang, Lagu Fariz. lagu Faris. Ya. Macam mana lagu dia? Singgah sanamu pernah bersinar Al-Hamra. Indahlah kamu merah bercahaya dengan cahaya Dirilah Cordoba, Istana Alhambra. Okay, Assalamualaikum. Kita berada di satu tempat yang bergema, yang kita boleh bercakap daripada hujung ke hujung. Ini satu teknologi yang hebat lah. Anda boleh tengok adik ni cakap kat sana, so dia boleh bercakap dengan adik dia di sana. So kita orang pun di sini bergema. Kau dengar tak gema? Hai. So abang kat sana kat sini. Kita dengar. Dengar. Awak cakap. Hello. Dengar weh. Dengar. 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 Aku dengar apa cakap Dengar. Bising kat sini kita dengar. Kalau bising pun boleh dengar tau. Dengar tak? Cuba bising. Alright. Dia kat sana. Terbalik. Ya Allah. Okay, cantik. Apakah sudah kering lautan darah yang tertimbus di bumi Alhambra, ataukah masih bergelora mengikut mata air?